Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dia dan Hana dalam Buletin TV SKKK LIA. Wadah informasi anda. #Cakna Kreatif dan Informatif. Hari ini kita bersiaran secara langsung dari Padang Petang SKKK LIA. Dia, pagi-pagi lagi kita dah bersiaran di sini. Saya lihat ramai guru dan murid berkumpul di sini. Mesti ada program besar kan? Ya Hana, hari ini 11 Februari 2026, SKKK LIA mencatat sejarah tersendiri apabila berlangsungnya Majlis Perasmian Pembuka Padang Petang PPKI. Majlis ini adalah di bawah anjuran pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Majlis perasmian ini akan disempurnakan oleh Encik Airul Anwar bin Abdul Aziz, Timbalan PBD Seremban, dan turut dihadiri barisan pentadbir sekolah, guru-guru pendidikan khas dan aliran perdana serta murid-murid sekolah. Mari kita saksikan detik bersejarah ini bersama-sama. Kemudian majlis diserikan dengan perlawanan akhir petang yang mempamerkan semangat kesukanan serta kerjasama antara murid PPKI dan aliran perdana sekaligus mencerminkan inklusiviti yang diterapkan di SK Kompleks KLIA. Mari kita lihat siapakah yang bakal menjadi Johan. Jom! Kami berkesempatan untuk menemu ramah Cik Nur Haizan Mak Yasin, Guru Penolong Kanan PPKI SK Kompleks KLIA bersama kru kami untuk sesi temu bual. Assalamualaikum Puan dan terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh ceritakan sedikit tentang sejarah dan objektif pembinaan Padang Petang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan Padang Petang untuk permainan petang ini kita laksanakan bagi kemudahan ataupun untuk digunakan oleh semua warga SK Kompleks KLIA, terutama murid-murid pendidikan khas PPKI SK Kompleks KLIA dan juga warga sekolah lah, untuk murid-murid SK KLIA juga lah. Jadi boleh digunakan secara bersama. Dan selain daripada itu, kita nak murid-murid di aliran perdana juga mendalami bidang ataupun permainan petang ini, boleh sampai ke peringkat yang lebih tinggi, negeri dan kebangsaan dan seterusnya. Jadi kemudahan tempat ini memberi peluang mereka untuk berlatih lah. Ya. Terima kasih Puan Haizan. Kembali kepada dia. Secara keseluruhannya, perasmi Padang Petang PPKI ini bukan sahaja memberi manfaat dan aspek pembangunan fizikal dan sosial murid, malah menjadi simbol komitmen sekolah dan menyokong potensi murid berkumpulan khas secara menyeluruh.
nampaknya kita telah sampai ke penghujung. Jangan lupa ya untuk klik butang like dan subscribe channel TV SKKKLAA Official sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Sehingga bertemu lagi di lain masa, teruskan bersama kami untuk episod seterusnya. Terima kasih daripada kami. Bye.